Setiap orang ada dosanya tersendiri. Bahkan semua orang berdosa. Kita tak perlu nak tengok dosa orang lain untuk merasa kita lebih baik. Tapi siapa yang lebih baik? Baginda Nabi menyebutkan sebaik-baik orang yang bersalah ataupun berdosa adalah orang yang bertaubat. Dan yang paling membahagiakan adalah seseorang itu apabila taubatnya diterima Allah. Kerana itulah jalan keselamatannya daripada api neraka. Dan perkara ini perlu diambil berat oleh orang-orang yang menjadi tetamunya dan pergi menunaikan haji, apatah lagi bila dia sampai ke bumi Arafah. Kenapa? Kerana baginda Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya yang mulia, sabda baginda Nabi SAW, tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya daripada api neraka sebanyak hari Arafah. Maksudnya, peluang dan kesempatan ketika berada di Arafah perlu diambil sebaik mungkin sehingga orang-orang yang sudah hadir ke bumi Arafah dirinya benar-benar diselamatkan Allah daripada api neraka. Ini satu peluang dan kesempatan yang perlu diambil berat. Jangan ambil ringan, jangan ambil mudah kerana ia peluang yang tidak datang selalu. Hari ini Allah telah pilih kita ke Arafah. Hari ini Allah telah pilih kita berada dalam ihram. Minta sungguh-sungguh pada Allah agar bumi Arafah jadi saksi kita berdiri kerananya. Kalau hari ini kita berada di Arafah tengah panas, muka kita jadi hitam, kita mampu ungkap depan Allah Ta'ala, ya Allah, muka saya jadi hitam kerana saya berwukuf di Arafah, kerana biar kita hitam di dunia tapi bercahaya di hari akhirat. Selamat diri kita daripada api neraka, itu kebahagiaan bagi semua umat baginda Nabi SAW. Kerana keselamatan daripada api neraka, jalan untuk masuk syurga. Dan apa yang kita nak bila nanti kita masuk syurga? Sudah tentu bertemu dengan Rasulullah SAW. Jangan buang peluang ini apabila kita dapati, dan mudah-mudahan kita dibebaskan daripada api neraka yang sangat ditakuti oleh semua orang yang nanti berada di mahsyar. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan nanti di hari akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin.